Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke ABC Podcast bersama saya Nur Hasni. Hari ini di studio kita sangat bertuah kerana dapat membawakan seorang tetamu bertaraf global yang membuktikan bahawa impak anak Malaysia mampu menggegarkan dunia. Beliau merupakan seorang usahawan wanita antarabangsa yang baru sahaja melancarkan buku sulungnya The Brave Journey yang menceritakan pengalaman pengembaraan keusahawanan beliau sepanjang 15 tahun di 10 buah negara. Buku The Brave Journey bukan sebarang buku. Ia merupakan satu naskah berimpak tinggi yang telah mendapat pengiktirafan daripada Matrix yang dijadikan sebagai bahan rujukan rasmi kepada eksporters Malaysia. Juga mendapat perhatian daripada pemimpin-pemimpin luar negara dan kerajaan-kerajaan asing. Bersama-sama saya di studio hari ini adalah Puan Su Kamal, pengerusi eksekutif SKT Global Malaysia, usahawan global dan juga penulis buku The Brave Journey, A True Life Story. Okey Puan Su, selamat datang ke ABC Podcast. Apa khabar hari ini? Baik, terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih banyak sudi meluangkan masa untuk datang menyerikan kita punya ABC Podcast pada hari ini. Jadi untuk penonton di luar sana, buku The Brave Journey ini bukan buku biasa-biasa. Jadi untuk mengupas lebih banyak cerita yang menarik apa yang ada dalam buku ini, saya persilakan Puan Su Kamal untuk bercerita sendiri mengenai kelebihan buku beliau ini, mengenai pengembaraan beliau di 10 buah negara. Saya sebenarnya terasa sangat bertuah kerana Puan Hani adalah pembaca buku saya, antara para pembaca di luar sana yang membaca buku saya. Dan buku saya ini telah menjadi koleksi nasional di bawah Perpustakaan Negara Malaysia. Dan buku ini, saya menjawab soalan Puan Hani, buku ini mengandungi cerita, bukan sekadar cerita, tapi cerita perjalanan yang memberi aspirasi dan inspirasi kepada sesiapa yang membaca. Buku ini sebenarnya saya tulis bukan hanya berkenaan perjalanan hidup saya, tetapi menceritakan bahawasanya kita rakyat Malaysia boleh bersinar di mana saja di persada dunia. Puan Su, saya baca buku ni pada author's note. Puan Su ada tulis, ada sebutkan bahawasanya minat membaca Puan Su ni telah ada bermula daripada Puan Su masih kecil. Okey, jadi apakah detik turning point yang membuatkan Puan Su rasa inilah masa untuk Puan Su bukukan pengalaman Puan Su selama 15 tahun pada 10 buah negara yang Puan Su pernah pergi? Okey. Ini satu soalan yang sangat menarik kerana berkongsi hal dari kecil ini adalah satu yang sangat peribadi, tetapi saya kongsikan di dalam buku ni. Di mana saya dari kecil memang sangat suka membaca kerana telah diasuh dan didedahkan oleh ibu bapa saya. Dan setelah saya membesar, saya tidak pernah menyangka yang minat membaca menjadi minat menulis. Itu tidak pernah terjangkau. Bukan cita-cita saya nak menjadi penulis, tapi tidak pernah menjangkau di mana asal cerita saya menulis buku ini adalah daripada galakan penerbit di dunia barat. Mereka melihat keaktifan saya di persada global dan mereka rasa bukan teruja, mereka tertanya-tanya siapakah wanita ini, dari mana, kerana bagi mereka melihat seseorang yang berhijab, kita kata hijabi, begitu aktif, begitu diterima ramai di peringkat antarabangsa dan menarik perhatian mereka. Justru mereka bertanya-tanya siapakah gerangan wanita hijabi ini, dan itu membuatkan ada di antara ramai penerbit di luar sana ketika itu di London bertanyakan saya sekiranya saya ingin menulis sebuah buku. Saya sebenarnya adalah penulis artikel untuk keusahawanan, tetapi kebanyakan artikel saya itu ditulis dan dipost di peringkat antarabangsa, di platform antarabangsa, bukan di Malaysia. Sebab itulah dijadikan bahan rujukan oleh Matrix. Mungkin, tetapi keaktifan saya menulis daripada artikel itu
telah membentuk saya menjadi penulis. Sekiranya saya tidak mempunyai pengalaman menulis, agak sukar untuk saya menulis sebuah buku kerana ada perbezaan menulis artikel dan menulis buku. Tetapi berbekalkan pengalaman saya itu dan aspirasi untuk memberi semangat kepada orang di luar sana, bukan sahaja rakyat Malaysia, ramai yang di luar sana yang merasakan bila diri mereka minoriti, kerana sesetengah kelompok manusia di dalam dunia ini dia melihat suatu kelainan itu, awak adalah golongan minoriti. Jadi mereka merasakan peluang minoriti ini kadang-kadang tidak dibuka kepada mereka. Saya menulis buku ini supaya ia menjadi sumber aspirasi, sumber semangat, sumber keberanian kepada mereka yang merasakan diri mereka adalah minoriti ataupun lain pada yang lain, untuk maju ke depan dan melakukan apa yang mereka suka dan mereka gembira. Kebanyakan daripada kita merasakan kelainan itu adalah satu cabaran untuk mereka tidak pergi ke hadapan. Jadi buku ini saya mahu menyatakan, siapa pun kita boleh maju, kita boleh ke depan, kita boleh menjadi siapa yang kita mahukan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya buku ini dinamakan A Book of Courage, buku keberanian. Keberanian ini sebenarnya agak sukar kepada mereka yang tidak mengenal diri mereka sendiri. Jadi bagi saya, mendokumentasikan perjalanan saya di negara-negara yang tertulis di dalam buku ini adalah satu pemangkin dan semangat kepada semua orang yang mereka boleh untuk menjadi apa yang mereka inginkan sekiranya mereka percaya pada diri mereka. Okey Puan Su, macam mana buku The Brave Journey ini boleh dijadikan bahan rujukan oleh Matrik Malaysia? Saya sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak Matrik kerana telah menjadikan buku saya The Brave Journey sebagai rujukan rasmi kepada para pengeksporter Malaysia dan juga pegawai-pegawai di Matrik, kerana ini menunjukkan betapa pentingnya kefahaman budaya. Kita katakan dalam bahasa Inggeris cross-culture understanding. Kerana bila kita mengeksport, bermaksud kita telah melangkau kepada sempadan negara asing dan budaya negara asing. Dan bila kita berkomunikasi dan berada bersama orang-orang yang bukan dari kebudayaan kita, kita perlu memahami kerana ekspor ini bukan hanya sekadar perdagangan, tetapi cara kita berkomunikasi dengan pelbagai pihak di peringkat antarabangsa. Tidak semua orang faham jalur bahasa, jalur budaya orang Malaysia. Oleh itu, sekiranya kita pergi ke luar negara, kita perlu faham bagaimana untuk kita menguasai sesuatu itu melalui budaya. Saya boleh katakan kefahaman budaya ini ataupun dalam bahasa Inggeris kita namakan sebagai culture intelligence ataupun culture quotient. Ia adalah sangat penting untuk para eksporter ataupun kepada mereka tak semestinya eksporter untuk melangkau ke peringkat antarabangsa atau beraktiviti di peringkat antarabangsa, kerana setiap negara mempunyai kefahaman yang berbeza. Kita tidak boleh memikirkan kalau kita faham di Malaysia, mereka akan faham cara kita, kerana kebudayaan itu termasuklah dengan cara fikir dan cara bercakap dan cara kita meletakkan diri kita. Bagi orang Arab, kepercayaan itu adalah sangat sakral, sangat sacred dan sangat penting bagi mereka. Mungkin di sini, mungkin kedudukan kita, status sosial, tetapi bukan orang di negara Timur Tengah. Mereka sangat mementingkan kepercayaan itu didapati terlebih dahulu, diyakinkan mereka terlebih dahulu, barulah anda diterima masuk dalam komunikasi ataupun grup perkawanan ataupun perdagangan mereka. So, benda-benda begitulah yang kadang-kala tidak dilihat sebagai penting tapi sebenarnya amat penting kepada para pengeksporter dan juga mereka di dalam ekosistem ekspor negara. Puan Su, buku ni telah mendapat pelbagai pujian daripada kerajaan daripada kerabat diraja Oman. Dan bila saya tengok gambar, saya baca-baca buku ni, Puan Su juga mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan keluarga diraja Oman ya. Jadi
bagaimana perasaan Puan Su bila mana perkongsian pengalaman peribadi Puan di 10 negara ni dijadikan sebagai modul rujukan penting di peringkat nasional dan juga global. Boleh Puan kongsikan sedikit impak terbesar yang Puan lihat setakat ni? Impak terbesar bagi saya adalah apa yang saya percaya selama ini telah menjadi sesuatu kekuatan bukan saja kepada saya tetapi sebagai satu pembuktian bahawasanya kecermelangan syahsiah ataupun integriti itu adalah amat penting. Ini bukan sebab siapakah anda ataupun ayat di Malaysia kita mungkin kata you know who am I. Ini ayat-ayat yang kita rasa tidak patut digunakan sekiranya kita mahu dihormati ataupun mahu berada di tahap tinggi. Kerana apabila kita berada di tahap tinggi, mereka akan, orang ramai akan melihat kita lebih kepada kecermelangan syahsiah ataupun integriti kita. Bila kita ada integriti, sudah pasti kerja-kerja kita semua menghasilkan sesuatu yang cemerlang dan kita akan disukai apabila kita menjadi insan yang cemerlang. Di mana saja kita pergi, kita akan diterima dan disukai, termasuklah mereka di kalangan keluarga diraja ataupun socialite di negara-negara tertentu. Berbalik kepada soalan Puan berkenaan keluarga diraja di negara-negara luar negara, di negara Oman, di negara Teluk yang lain, saya terus terang, saya tidak pernah pergi kepada mereka. Saya tidak pernah pergi, ayat kita mengatakan melobi mereka. Mereka lah yang datang kepada saya. Kerana saya rasa saya telah menunjukkan prestasi yang cemerlang di negara mereka dan mereka mengetahui dan memerhatikan performance saya. Jadi mereka datang kepada saya. Mereka ingin mengenali diri saya. Terutama apabila mereka mengetahui saya datang dari Malaysia. Jadi kerana itulah saya dapat buktikan impak yang terbesar bukanlah status anda. Bukanlah daripada mana keluarga anda datang ataupun position anda. Tetapi syahsiah ataupun diri kita, integriti diri kita, mencerminkan segala kecemerlangan yang membuatkan orang suka kepada kita. Puan Su, dalam buku ni Puan ada menulis ya, saya bacakan ayat Puan. Saya menghargai ketabahan diri saya sendiri dalam mengharungi segala cabaran. Jadi boleh Puan kongsikan satu momen yang paling kritikal sepanjang 15 tahun itu dan apakah rahsia Puan sebagai anak tempatan sehingga mampu menembusi budaya korporat serta diplomatik yang sangat ketat di luar negara? Kalau hendak saya kongsikan suasana ataupun pengalaman paling kritikal, saya rasa yang paling kritikal adalah perlu bercakap benar di saat kita tahu kita tidak akan menjadi seorang yang popular. Dan untuk berkata benar, terutama kepada bangsa kita sendiri ataupun di dalam negara kita sendiri, itu adalah sangat-sangat kritikal bagi saya. Kerana saya seorang yang sangat mempercayai kepada honesty, kebenaran, kejujuran. Kerana kejujuran ini berat. Itu sebabnya saya menulis buku ini, saya namakan as a book of courage, buku keberanian. Untuk berkata jujur, untuk menjalankan amanah, untuk berterus terang, memerlukan satu keberanian. Ada orang tidak berani untuk menyatakan keberanian tapi hanya untuk menyelamatkan diri kerana mereka tidak mahu melepaskan kelebihan yang mereka ada di dunia ini, kelebihan yang mereka ada di dalam status mereka ataupun jawatan mereka. Oleh kerana kebanyakan kerja saya memerlukan untuk membuat banyak keputusan kerana saya kita katakan leading the leadership, management dan assignment saya di Peringkat Antarabangsa, saya perlu berpaksikan kepada integriti saya. Tidak kira sama ada saya popular atau tidak, saya hanya percaya kepada integriti saya. Kalau saya perlu bercakap berterus terang dengan jujurnya, saya akan bercakap dengan jujurnya. Tetapi kerana itulah saya dikenali di serata dunia kerana prinsip saya. Puan Su, ini yang terakhir saya tanya. Dalam buku Puan ini, di penghujung nota,
saya baca dia satu ayat yang sangat mendalam pada saya, di mana Puan tuliskan, jangan biarkan sesiapa malapkan cahaya anda jika anda ditakdirkan untuk bersinar di puncak dunia. Jadi sebagaimana yang kita tahu, wanita hari ini berdepan dengan realiti hidup yang sangat mencabar. Sama ada mereka itu seorang yang bekerja, berempah pulas keluar mencari rezeki, ataupun sebagai seorang suri rumah yang berkorban menguruskan keluarga. Masing-masing tidak dapat lari daripada tekanan emosi, tekanan kewangan, penat fizikal. Jadi apakah nasihat Puan Su untuk wanita-wanita hebat di luar sana yang sedang atau mungkin melalui fasa-fasa yang sukar dalam hidup agar mereka ini dapat bangkit kembali menjadi seorang wanita yang lebih hebat semangat diri. Dan untuk yang terakhir juga, apakah pesanan ataupun harapan Puan Su untuk ABC Podcast? Okey, soalan yang Puan berikan pada saya itu memang amat baik. Pertama berkenaan dim the light. Kenapa saya gunakan phrase dim the light? Kebetulan buku saya ini ditulis dalam bahasa Inggeris. Kenapa kita tidak boleh dim our lights? Kerana saya selalu percaya kita semua adalah istimewa dan kita semua adalah juara. Kita dijadikan oleh Tuhan, kita adalah juara dan kita adalah unik di mata kita dan mata siapa jua. Hanya kita perlu tahu apa kelebihan kita. Hidup ini pada akhirnya adalah untuk diri kita dan orang yang kita sayang dan mereka yang menghargai diri kita. Oleh itu, kenapa kita perlu dim our light? Saya sekarang masih tidak faham. Saya sampai sekarang, saya tidak faham orang yang terlalu ingin validasi orang lain. Kita perlu melihat diri kita sebagai seorang yang sangat istimewa. Oleh kerana itu, saya menggunakan frasa itu kerana saya percaya diri saya adalah istimewa dan Tuhan jadikan saya begitu istimewa dan saya tahu bahawasanya kejadian saya di dunia ini adalah untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Oleh itu, frasa dim the light ini adalah sebagai satu aspirasi dan inspirasi kepada semua orang bahawasanya kita boleh bersinar kalau kita mahukan di dalam dunia ini. Soalan Puan yang berkenaan wanita, saya ingin menasihatkan kepada semua wanita di luar sana, tidak termasuk apa jua background mereka. Nombor satu, perlulah anda menyayangi diri anda. Love yourself. Love yourself, know yourself dan appreciate yourself. If you want to invest in yourself. Laburlah spend masa kita kepada diri kita. Kerana apa? Wanita zaman sekarang tersangatlah mencabar apa yang mereka perlu hadapi. Tidak perlu kita menjadi seorang yang maskulin untuk menunjukkan kehebatan kita. Kita hanya perlu menjadi diri kita. Tetapi asas kepada segalanya adalah kita perlu menyayangi dan mengenali diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengenali dunia. Kita tidak boleh pergi ke mana-mana sekiranya kita tidak kenal siapa diri kita. Saya rasa menjadi seorang wanita adalah satu kelebihan yang sangat istimewa dan saya tidak pernah pun ingin menjadi ataupun mengambil tempat lelaki mana ataupun menjadi begitu maskulin kerana saya sangat yakin menjadi feminin itu adalah satu anugerah. Oleh itu, wanita, pastikan anda sayangi diri anda, invest dalam diri anda dan kenali diri anda kerana anda lah hebat di mata dunia. Harapan saya kepada akrab, sudah semestinya saya berterima kasih kepada Puan Hani dan Majlis Akrab Kebangsaan kerana saya sangat berbangga Perkhidmatan Awam mempunyai platform untuk menghubungkan antara perkhidmatan awam dan komuniti masyarakat sekitar supaya mereka lebih memahami peranan kerajaan melalui perkhidmatan awam. Dan saya mengharapkan platform akrab ini dapat bukan saja sebagai rakan pembimbing kepada semua pegawai-pegawai ataupun personal perkhidmatan awam, tetapi ia lebih mendekatkan komuniti dan memberi kesedaran dan juga membawa lebih kebaikan kepada pihak kerajaan, pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga kepada rakyat Malaysia secara amnya. Sebelum kita tamatkan sesi pada kali ini, saya harap para penonton di luar sana telah mendapat banyak ilmu perkongsian daripada Puan Su kita dan
turut mendapat inspirasi yang berani untuk mencipta perjalanan masing-masing. Oleh itu, saya di sini untuk memohon kepada penonton di luar sana, sila dapatkan buku The Brave Journey ini sebab dalam buku ini terdapat banyak cerita-cerita menarik yang telah dikongsikan. Terima kasih kepada Puan Su kerana sudi meluangkan masa. Semoga kita berjumpa di episod akan datang dan semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih, terus support ABC Podcast. Terima kasih semua kepada penonton di luar sana. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni, dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda.